إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah cikgu, kita ulang balik dah hukum wajibal gunnah ni surat 13. Cikgu tengok yang ayat yang pertama tu dia tulis ama kan, ain fatah am fatah ma ama. Tu kalau tak ada baris syaddah lah di atas dia. Kalau ada syaddah, contoh kan, syaddah tu W terbalik tu, berada di atas mim. Jadi perkataannya amma. Kita ibaratkan jadi ibaratkan mim tu ada dua kali lah, ada dua huruf mim tu. Kalau yang belah kanan tu amma saja, yang belah kiri tu dia kena tekan sikit. Amma. Okey, dia kena dengur dalam kadar 2 harakat. Okey, untuk mim dan nun sahaja nah yang kena dengur 2 harakat tu. Kalau syaddah tu berada di atas huruf lain, dia tak boleh baca 2 harakat. Dia kena baca tekan saja. Tekan 1 harakat. Macam mim dan nun kalau ada syaddah kena tekan dan kena dengur 2 harakat. Tu disebabkan wajibal gunnah, wajib dengur ni 2 huruf saja, iaitu huruf nun dan huruf mim. Okey, yang belah kiri tu ana. Okey, ana tu kalau tak ada baris syaddah di atas dia. Okey, kalau syaddah tu berada di atas nun, dia kena tekan sikit. Anna. An bukan an. Kalau an jadi huruf ain. Anna. Nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid. Tasydid tu syaddah lah. Kalau ada orang bagi tasydid, ada orang bagi syaddah. Okey, nun dan mim kalau cikgu jumpa dalam ayat Al-Quran, cikgu kena dengur dalam kadar 2 harakat. Dengur tu kat mana? Dekat am. Kat situ lah dengur tu. Na tu dia baca 1 harakat. Anna. Okey, kita pergi pada rangkaian yang kedua ni. Okey, cikgu tengok ayat yang pertama tu. Innahu. Inna tina tu. Tu kena dengur dalam kadar 2 harakat. Okey. Innaha. Okey, nak pergi ke dia nak pergi ke nun tu, dia kena dengur dalam kadar 2 harakat juga. Okey. Baik. Ummuhu. Nak pergi mu. Okey, dia kena dengur dalam kadar 2 harakat. Sebab mim yang bertasydid kena dengur 2 harakat. Ummiha. Okey, jadi mim yang bertasydid kena dengur 2 harakat. Baik, kita pergi ayat yang panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum. Inna tu nun yang bertasydid, cikgu kena dengur dalam kadar 2 harakat. Mana-mana nun, mana-mana mim yang ada tanda syaddah, cikgu kena dengur 2 harakat. Innahum kanu mujrimin.
Mujrimin. Muja tu dia ada qalqalah. Jim nah. Ni huruf jim dia ada qalqalah. Cikgu nak sebut je tu. Mujrimin. Mujrimin. Okey. Silakan cikgu ulang balik. Cikgu berhenti kat innahum tu. Innahum Ya. kanu Ya. mujrimin. Bukan muj. Dia muj tu tak boleh nah. Dia kena apa? Orang kata apa? Dia senada nah. Dia tak boleh terputus. Mujrimin. Mujri. Mujrimin. Macam tu. Okey, lagi sekali ulang. Innahum Ya. kanu mujrimin. Lagi sekali. Innahum. Lagi sekali. Innahum kanu mujrimin. Okey, betul. Kita pergi pada ayat yang kedua. Wa inna. Okey, inna tu betul lah cikgu dengar. Sebab dia wajibal gunnah. Nun yang bertasydid. Okey, na tu sendiri ada lama ombak lah atas dia tu. Okey, jadi kat sini cikgu kena panjang 4 harakat. Okey, mad jaiz nama dia. Mad jaiz munfasil kena panjang 4 harakat. Wa inna. Okey. Ilaihi raji'un. Okey, lagi sekali. Ilaihi raji'un. Okey, lagi sekali. Wa inna ilaihi raji'un. Okey, lagi sekali ulang. Wa inna ilaihi raji'un. Dekat ilaihi tu cikgu telah jelaskan bunyi ha bulat tu nah. Ilaihi raji'un. Lai tu dia baca satu harakat, hi satu. Ilaihi ra. Cikgu ulang kat situ. Ilaihi ra. Betul. Ilaihi Ya. raji'un. Okey, kita habis. Wa inna. Silakan. Wa inna. Okey, na tu kena baca 4 rakaat lah. Wa inna. Ilaihi raji'un. On lah sebab nun fathah last sekali tu kita kena matikan dia. Kita letak sukun. Okey, silakan cikgu baca balik. Wa inna ilaihi raji'un. Okey, betul ya. Baik. Alhamdulillah, kita pergi pada ayat yang ketiga. Summa adbara. Jangan terputus nah. Adbara. Cepatkan. Adbara. Yas'a. Bukan yash nah, yas. Y-A-S. Yas'a. Lagi sekali ulang.
sum sorry. Betul? Sum adbar sorry. Cikgu berhenti kat ma tu. Cikgu Yes. berhenti dekat ma tu. Cikgu berhenti kat ma tu. Sumba Ya. adbaro. Ada. Adbaro. Terus. Yes. Kena saya keluarkan huruf dal ni. Okey, cikgu tengok kat skrin ni. Okey, hamzah fathah a, hamzah fathah dal sukun jadi dal D E L. Ni a depan macam biasalah. Bila hamzah fathah dal sukun dia akan ambil D saja. Bawa D itu ke depan. Okey. Belakang ni tak payah ambil. Dia akan jadi ad. Tu kalau tak ada qalqalah lah. Sebabkan huruf dal ni huruf qalqalah, cikgu guna tambah DE. Ada. Okey, kalau ya. Hamzah kasrah I, hamzah kasrah dal sukun jadi ida. Okey. Kalau hamzah dhammah U, hamzah dhammah dal sukun jadi udda. Ada. Ida. Udda. Okey. Baik. Yang huruf yas tu pula ya, okey, ya fathah ya. Ya fathah sin sukun Okey, ya ni bawa ke depan, ya. Sin S I N sin. Okey, ambil S saja. I N tak payah ambil, bawa pergi depan. Dia akan jadi yes. Cikgu sebut yes. Dia bukan yash. Yash dia akan jadi shin. Yes. Okey. Kalau ya kasrah yi, ya kasrah sin sukun jadi yis. Yis betul. Okey dah. Kalau ya dhammah yu, ya dhammah sin sukun jadi Yus. Okey, yas tu cikgu kena kontrolkan dengan pergi jadi huruf shin. Yes. Yis. Yus. Okey, kalau baris fathah ya fathah ya. Yes. Cikgu kena buka mulut. Yes. Yis. Yus. Betul. Lagi sekali. Yes, yis, yus. Okey, cikgu ulang yang atas saja. Yes. Okey, betul. Baik. Balik pada ayat tadi. Summa berhenti. Summa Adbara yas'a. Lagi sekali ulang. Summa Ya. adbara yas'a. Yas'a. Okey, betul. Baik, seterusnya. Okey, ini panjang lagi dah. Okey. Fa'innal. Okey, dia kena nal ni kena combine siap-siap dengan huruf lam lah. Lam yang ada tanda sukun. Okey, jadi yang ada tanda sukun tu bawah dia huruf lam lah. Okey, lam kat sini. Salah saya tanda sini. Okey, lagi sekali. Fa'innal. Okey, inna tu wajib al-gunnah sebab nun tu ada syaddah. Kat sini automatiknya cikgu kena dengung 2 harakat. Okey, nal kita kena combine dengan huruf lam tu jadi nal. Okey, lepas nal tu cikgu bawah dia tu huruf apa cikgu? Lepas lam tu. Lepas lam tu jim. Jim fathah ja lah. Jahima. Hiyal ma'wa. M-A-K ma' bukan ma'. M-A-K ma'. Ma'wa. Okey.
Fa'innal jahima. Fa'innal jahima. Hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa. 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 Bukan ma'wa. Ma'a tak boleh nak. Sebab hamzah tu je sifat dia syiddah. Syiddah putus. Jadi lagi sifat dia jahr, tegas. Dia kena tegas. Dia tak boleh dia tak boleh ma', tak boleh. Dia ma' putus, tegas punya hamzah tu. Ma'wa. 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 Macam tu je. Fa'innal jahima. Fa'innal jahima. Hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa. Okey, cikgu baca balik. Fa'innal jahima. Ya. Hiyal ma'wa. 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 Lagi sekali ulang. Fa'innal jahima. Ya. Hiyal ma'wa. Okey, betul. Baik, seterusnya. Ni semua ni ayat apa juzuk Ammar ni, semua juzuk Ammar ni. Okey, dia orang kata juzuk yang last sekali tu. Amma. Okay, mim yang ada tanda syaddah. Okay, jadi kat sini automatiknya cikgu kena dengung 2 rakaat. Amma. Ma satu je. Nah, am tu saja. Am nak pi ma tu 2. Amma. Yatasaalun. Okey, sa tu adalah ma'umbak atas dia. Okey, yang ni kena baca 4 ataupun 5 harakat lah. Okey, mat wajib nama dia dah. Mat wajib. Mat wajib muttasil. Muttasil tu bersambungan lah. Okey, alun nun fatana tu kita gantikan dengan sukun. Jadi lam dhammah lu, lam dhammah huwa madah lu, lam dhammah huwa madah nun sukun lun. Last sekali kena bunyi nun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Okey, cuba baca balik. Amma yatasaalun. Okey, betul lah. Baik. Seterusnya. Anin naba'il. Anil naba'il. Okey. Yang mula-mula ni huruf ain lah. Ain fathah jadi a. Okey, a betul juga sebut. Okey, yang kedua ni huruf nun, nun kasrah ni. Okey, dia kena combine dengan huruf mana, cikgu? Dan nun ni kena combine dengan huruf mana? Lam. Lam tu ada syaddah ke ada sukun? Ada lam tu. Ada tanda apa? Tu di depan tu alif tu ada sukun dah. Kena cikgu tengok lah. Okey, lepas huruf nun ni huruf apa cikgu? Huruf alif ni kan? Alif ni tak ada fungsi lah. Kita tak ada fungsi, abaikan. Okey, lepas huruf alif tu huruf apa cikgu? Huruf lam kan? Lam. Lam tu atas tak ada baris, betul tak cikgu? Atas tak ada, nun tu ada. Nun tu ada. Jadi cikgu kena ambil kat nun tu. Cikgu tak boleh ambil kat lam ni. Sebab lam tak ada baris. Jadi nun kasrah, ambil ni, nun kasrah, nun syaddah fathah. Jadi ninna. Nil. Lam tak payah baca, lam tak payah baca lah. Cikgu masuk nun ni ke nun. Nun masuk ke nun terus. Nilna. Jangan bunyi nil, bunyi nin. Ninna. Ninna. Dia masuk nun terus. Dia tak, lam tak ada lah. Okey. Aninna. Aninna. Nin nak pinna tu 2 rakaat macam biasalah sebab nun juga ada syaddah. Okey, dia kena tunggu 2 rakaat. Anin
Anin. Na. Okey. Okey, lepas na tu huruf apa ni? Ba. Ba betul ya. Ba'il azim. Ba'il azim. Okey, hamzah kasrah i. Hamzah ni dia kena komen yang mana tu? Dia komen dengan huruf lam ke komen dengan huruf ain? Lam. Lam tu dah bagi apa atas dah tu? Lam tu ada sukun atas. Jadi kalau sukun tu tak apalah. Cikgu boleh combine lah. Kalau tak ada sukun macam tadi tu, cikgu guna huruf, tengok yang huruf selepas dia. Ada syaddah tak? Kalau ada syaddah, dia kena combine dengan huruf yang ada syaddah. Okey, kalau nun syaddah ni dipanggil, yang ni dia ada nama dia ni, alif lam lah. Alif lam syamsyah. Syamsyah ni adalah alif lam matahari. Dia masuk terus dalam nun. Kalau masuk kat lam ni, kalau lam sukun ni dia nama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Qamariyah ni bulan. Bulan dia tanda sukun, matahari dia tanda syaddah. Itulah kalau cikgu tengok kalau lam tak ada baris, cikgu nak tengok huruf lepas dia tu. Ada syaddah. Kalau syaddah kena combine dengan huruf yang ada syaddah. Baik. Anin naba'il azim. Anil. Nin. Masuk nun tu. Anin naba'il azim. Okey. Lagi sekali ulang. Anin naba'il azim. Okey, betul. Baik. Termasuk yang seterusnya yang bawah ni. Inna hazihi. Okey, inna. Hamzah nak pergi nun. Nun ni ada tanda syaddah. Jadi seperti biasa, kena dengur dua harakat. Inna. Okey, ha bulat ada tanda alif, jadi ha kena baca dua harakat. Za kasar zi satu saja. Hi ni ada tanda ya depannya. Ni tanda ya je guna ya bulat tu. Okey, jadi ha kasar yang ada hi kena baca dua harakat. Inna hazihi. Tazkirah. Okey, last kali ni kita buang ta, buang dhammah ta pun buang, tinggal ha bulat saja. Okey, ra fathah sukun jadi roh, ro hish, bukan rod. Dia tak baca rod. Kalau kita waqah je bunyi ha bulat. Kalau sambung kita bunyi boleh huruf ta tu. Okey, taz ni ta fathah za sukun taz, bukan taz. Tazki. Masuk kaf. Tazkirah. Inna hazihi. Tazkirah. Lagi sekali ulang. Tazkirah. Z tu bang. Tazkirah. Huruf za ni dia berada hujung lidah. Makhraj dia, tempat keluar dia hujung lidah. Tazkirah. Lagi sekali ulang. Inna tazkirah. Dengan putus nah. Tazkirah. Lagi sekali ulang. Inna tazkirah. Okey, baik. Ayat yang terakhir. Okey, mim tu ada tanda syaddah, jadi dia kena dengur dalam kadar dua harakat. Summa. Okey, lagi sekali. Summa.
amatahu fa'aqbarah فأخبره aqqa أقى fa'aqbarah. فأخبره Tekan dulu. Aqqa أقى fa'aqbarah. فأخبره Okey, cikgu ulang balik. ثم ثم Cikgu berhenti kat ma dulu. Summa. ثم Ya. A pendek, ma panjang. Ya. A pendek lah, A satu angkat. Ma yang panjang. A pendek dulu, A pendek. Betul. Tahu. Betul. Okey. Aqqa. فأخبره Qa tu pendek ya. Fa'aqaba. فأخبره Okey, lagi sekali ulang. فأخبره Ya. Okay. فأخبره Aqqa. Fa'aqbarah. فأخبره Okey, lagi sekali. ثم Mati kat ma tu. أماته Cikgu mati kat ma tu dulu, mati kat ma tu. ثم أماته فأخبره فأخبره Betul lah. Last kali tu ra fathah ha sukun abaikan yang ni. Okey, ra fathah ha sukun jadi roh juga. Okey, cikgu ulang balik pada awal. ثم أماته فأخبره Lagi sekali. ثم Mati kat ma tu. Mati kat ma dulu. Ya. أماته فأخبره Qa tu pendek. Fa'aqbarah. Jadi aqqa tu jadi qalqalah kecil qalqalah surah. Dia kena baca satu rakaat je. Fa'aqbarah. Aqaba. Fa'aqbarah. Okey, kita akan ulang balik. Cikgu baca balik. Kalau lancar, kita pindah ke muka surat 14 insya-Allah. Kita rehat sekejap, 5 minit lagi kita masuk cikgu. Baik Ustaz. Ya, cikgu. Okey, cikgu ada tak? Ya Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung balik. Minta cikgu baca daripada ayat atas tu amma, ana, anna sampai ke bawah. Kalau lancar kita akan pindah ke muka surat 14. Okey, silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma. Okey, cikgu baca yang okey, betul. Teruskan. Atas tu. Anna. Okey. Saya mula daripada atas. Okey. Boleh. Okay, teruskan. Ama. Ya. Ama. Betul lah. Dia ama, jadi cikgu kena combine kan. Umpama macam mim tu dia ada 2 kali. Cikgu kena dengur sikit. Amma. Betul. Okey. Ana. Oh ya. Anna. Okey, bawah dia. Innahu. Okey. Innaha. Okey.
Hamzah dhammah sahaja bunyi apa? U. Okey, hamzah dhammah, mim syaddah dhammah bunyi. Min dhammah sahaja bunyi apa? Min dhammah mu. Mu. Okey, ibaratkan ada dua mu. Ummu. Betul. Ummi. Sorry. Ni u. Okey. Umiha. Okey, Sat. Cikgu baca balik pada awal. Baca balik pada awal. Innahu. Yang ni apa? Yang belah kiri ni dulu. Cikgu baca yang belah kiri tu. Hamzah dhammah u. Okey, min dhammah mu. Jadi Ummuhu. betul. Belah kiri pula. Ummiha. Okey, cikgu ulang balik. Ummuhu. Okey. Ummiha. Okey, betul. Baik. Silakan cikgu yang ayat yang panjang yang bawah tu belah kanan. Innahum Okey. kanu muhrizin. Okey, min dhammah mu tu betul. Okey, lepas mu tu huruf apa dia? Lepas mu kaf. Kan min dhammah mu. Okey, cikgu tengok depan ni lah. Min dhammah mu. Dhammah mu. Okey, bawah mim tu huruf apa tu? Jim. Bawah min tu jim. Jim. Okey, min dhammah jim sukun jadi Muh. muh tu huruf kha. Jim kalau cikgu guna formula yang saya tunjuk tu. Okey. Mim dhammah mu. Min dhammah mu. Bawa mu ke depan. Okey, jim sukun Jim sukun, jim, j, i, m, jim. Cikgu ambil j ni tak depan, jadi apa? Muj. Okey, sebabkan jim tu ada qalqalah. Cikgu kena letak j, e. Jadi bunyi dia? Muj. Muj. Mujrimun. Okey. Lagi sekali ulang. Muj. Innahum kanu muhrij. Mim dhammah mu. Okey, mim dhammah jim sukun. Muj. Mujrimun. Okey. Rimin. Rimin. Okey, lagi sekali ulang. Innahum kanu. Cikgu mati kat apa kak? Cikgu mati kat home tu ya. Mati kat home. Innahum kanu mujrimin. Lagi sekali ulang. Innahum kanu mujrimin. Okey, lagi sekali. Innahum kanu mujrimin. Cepatkan je tu. Mujrimin. Lagi sekali. Mujrimin. Okey, ulang balik. Innahum kanu. Cikgu mati dulu kat home Mati kat home tu. Innahum kanu. Cikgu mati kat home tu. Innahum kanu mujrimin. Okey, sikit lagi bagi lancar. Innahum kanu mujrimin. Okey, betul. Baik, sebelah dia. Wa Betul dah tu. Betul dah. Teruskan. Hamzah tu. Wa inna. Na tu betul dah. Kena baca 4 akad Wa kan. inna Mati cikgu mati kat na tu. Wa inna mati terus. Wa inna. Teruskan. Illa. Hamzah kasrah bunyi.
Hamzah kasrah I. I berapa harakat tu? I itu 2. I satu je cikgu nak. Satu harakat saja. Okey. Lepas I tu huruf apa tu? Ya. Ya dengan ha. Cikgu nak. Lepas I tu. Lepas huruf I. Hamzah kasrah I. Lepas huruf I tu huruf apa tu? Sebelum ya tu. Lam. Lam. Lam fathah saja bunyi apa? Il. La. Lam fathah ya sukun jadi? Lam fathah ya sukun. Lam fathah ya sukun. Li. Li lam kasrah li. Ya, lam kasrah yang madah li. Kalau lam dhammah lui. Lam fathah ya sukun jadi lam fathah la. Lam fathah ya sukun jadi Lil. Okey, kita guna formula ni. Okey, lam fathah la. La. Ya sukun Okey, bawa la ni lam fathah la depan. Ya ya, ambil y saja. Tak depan la. Lam lay bunyi. Lay bunyi apa cikgu? La ilai. Lai. Okey lah. Lam fathah la lam lay jadi lai kali cikgu. Lai lah. Okey. Lai. Baik. Sama mana saat ni? Okey. Hamzah kasrah I. Lam fathah ya sukun lai. Jadi La ilai. ulang kat I tu saja. Hamzah kasrah I. Lam fathah ya sukun lai. Jadi Ilai. Okey, lepas lai tu huruf apa? Ha kasrah jadi I. Okey, bunyi sampai kat hi saja. Ilaihi. Mati situ. Okey, cikgu ulang balik kat wa inna tu. Wa inna ilaihi. Mati kat na lah. Mati kat na tu. Na tu dah macam 4 rekat tu. Inna Panjang ni. ilaihi. Na tu cikgu panjang Wa sikit lagi. inna Ya. ilaihi. Okey, lagi sekali. Wa inna ilaihi. Okey, teruskan. Wa inna ilaihi raji'un. Lagi sekali. Wa inna ilaihi raji'un. Okey, baik. Kita akan ulang balik. Baik, Ya. cikgu terus baca ayat yang seterusnya bawah tu. Summa akhbara. Cikgu mati kat ma tu. Summa Ya. adbara. Mati kat ra pendek satu rekat saja. Adbara. Ya. Yash'a. Yes sahaja ya, bukan yes. Yes tu huruf shin. YAS sahaja. Yes. 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 Ulang balik. Summa Mati kat adbara. ma cikgu. Mati kat ma. Summa Ya. adbara. Yes. Okey, lagi sekali ulang. Summa adbara. Ra pendek Yes. Cikgu ra pendek Adbara. Adbara. Ya. Yes. Lagi sekali. Summa adbara. Okey, baik. Lagi kita akan ulang balik. Baik, Ya. seterusnya. Okey, baca yang belah kiri je tu. Fa in Lagi sekali ulang. fa innal Okey. jahim. Ma tu bunyi Jahima. Jahima. Teruskan.
Ilma. Ha kasrah hi. Lepas hi tu cikgu huruf apa? Lepas itu alif tak pakai lam. Okey. Ilma. Sana. Okey, ni depan sekali. Okey, yang saya bulatkan ni. Okey, yang ni huruf apa cikgu? Ha. Ha kasrah bunyi. I. Okey, lepas ha tu huruf apa cikgu? Lepas ha tu ya. Okey, ya fathah bunyi ya kan? In. Ya tu Ya, kena ya. combine dengan huruf mana cikgu? Huruf alif ke huruf lam? Combine dengan lam. Lam. Ya fathah lam sukun jadi? Ya patah lam sukun. Ya patah ya lam sukun. Okey, saya gunakan formula ni lah. Okey, cikgu tengok kat sini. Okey, ya fathah ya. Tu lam sukun kan? Lam. Lam L A M. Lam. Ya bawa ke depan. Ya Y A ya. Okey, ambil lah L saja. Tak depan ya tu. Y A L jadi? Yal. Yal. Okey. Baik. Tak mana tadi? Okey. Ya. Okey dah yang tadi ni. Ha kasrah hi. Ya fathah lam sukun jadi? Yal. Yal. Okey. Hiyal. Iyal. Teruskan. Hiyal. Iyal ma. Iyal ma'awa. Ma wa. Ma'awa. Okey. Cikgu baca lagi sekali. Fa innahi. Mati kat nal. Mati kat nal tu. Fa inna jahima. Lagi sekali ni cikgu berhenti kat nal tu. Lagi sekali berhenti kat nal saja. Fa innal. Ya. Fa innal jahima. Ma pendek. Jahima. Jahima. Okey. Iyal ma'awa. Okey, lagi sekali. Fa innal jahima. Iyal ma'awa. Okey, nak boleh terus sikit lagi bagi lancar. Fa innal jahima. Iyal ma'awa. Okey, betul. Baik, seterusnya. Okey, yang bawah ni belah kanan. Amma. Dengar sekali. Amma. Amma. Okey. Yatasa'alu. Lagi sekali ulang. Amma yatasa'alu. Okey, betul. Baik, seterusnya. Okey. Okey, saya padam dulu kat sini bagi nampak dulu. Okey, cikgu. Okey, silakan. Anil. Okey, ain fathah bunyi? Betul dah. Okey, lepas A tu huruf? Lepas A tu huruf nun ni. Nun kasrah ni, betul. Okey, nun ni kena combine yang mana? Dengan lam. Alif tu tak pakai. Lam. Okey, alif ni betul dah. Alif tak pakai, betul. Okey, lepas alif tu huruf apa tu? Nun. Ni lepas alif ni. Lepas alif tu lam. Lam. Okey, lam. Atas lam ni ada apa tu? Syadah. Atas lam, cikgu tengok betul-betul. Atas lam ni ada huruf, ada baris tak atas dia? Atas lam tak ada. Nun tu ada. Jadi kita ambil kena ambil yang huruf yang ada baris tu. Nun dengan nun. Jadi lam tu tak ada baris, cikgu abaikanlah. Sebab tak ada baris. Okey, nun kasrah ni, nun kasrah, nun syaddah fathah jadi Nil. Ninna. Ninna. N-I-N. N-I-N. Okey dah, saya keluarkan. Okey, nun fathah. Okey, nun fathah na. Saya terkeluar pula salah. Salah terkeluar pula. Salah.
Okey, cikgu nampak tak ni? Nampak? Okey, nun fathah na. Okey. Nun fathah, nun syaddah fathah jadi apa tu? Nun fathah na, nun syaddah fathah. Ha. Nun syaddah fathah na. Ha. Okey, jadi kalau nun fathah na, nun fathah, nun syaddah fathah jadi Nun syaddah fathah. jadi bunyi Nun apa syaddah tu? Kalau combine dua ni. Ya? Nana. Nana kalau tak ada syaddah. Tu betul lah, kalau tak ada syaddah betul lah nana. Tapi Nana. kalau ada syaddah jadi Nah. okey, saya turun nun ni. Okey, jadi nana kan. Nana kalau ada syaddah kita guna tambah dua. Tu. Jadi cikgu ambil dua depan ni kat sini. Jadi nana saja. Okey. Kalau nun kasrah jadi ni. Okey. Combine dengan nun syaddah fathah juga. Okey, jadi ni Ninna. Okey. Dia kena ibaratkan dia ada dua nun. Okey, Ninna. Kalau nun domah nu tambah nun syaddah fathah. Jadi nun syaddah fathah lah. Sila. Okey. Nun domah, nun syaddah fathah. Jadi apa dia? Nunna. Nunna. Okey, macam itulah formula dia. Kalau ada syaddah dia kena dengung dan kena bunyi huruf tu juga. Okey, berbalik pada tadi. Aninna. Okey, teruskan. Aninna bi'i. Okey, lepas na tu huruf apa tu? Ba. Okey, ba fathah ba. Lepas ba huruf? Nabail. Nabail. Okey, teruskan. Anin. Anin. Bukan anil lah cikgu. Anin. N-I-N. Anin nabail azim. Lagi sekali cikgu berhenti kat na tu. Anil na. N-I-N. Ya. Anin na. Okey. Bail azim. Lagi sekali ulang. Anin nabail azim. Okey, cikgu berhenti kat na tu lagi sekali. Anin na. Ya. Bail azim. Okey, cikgu cuba sambung terus. Anin nabail azim. Okey, betul lah. Alhamdulillah. Baik. Okey, insyaAllah yang lagi dua ni kita akan sambung pada minggu hadapan lah. Malam esok tak salah. Jadi saya akan bagi rakaman ke cikgu untuk cikgu buat ulang kaji dulu. Cikgu ada soalan cikgu? Tekan ni tak ada. Okey, baik, nanti saya bagi rakaman untuk cikgu buat ulang kaji insyaAllah. Kita tangguh dulu kelas pada malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama cikgu.